apakah status hadis zur ghibban tazdad hubba? Rawahu Ibn Hibban. Ibn Hibban, dia memang ada riwayat-riwayat ni. Tapi riwayat ini tidak sabit. Zur ghibban tu ni, saya rasa yang ni lebih kepada pepatah Arab lah. Zur ghibban ni, ziarah lah. Jarang-jarang, zur ghibban, tazdad hubba. Nescaya akan bertambahlah sayang. Orang Arab ni asalnya, terkenal kata patah ni orang Arab lah. Dia kata ziarah ni bagi jarang-jarang, baru sayang tu mai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pagi tadi ziarah, petang mai ziarah pula rumah kita. Lepas pada itu malam mari ziarah, esok mari lama-lama. Penilah tuan rumah. Itu maksud dia. Kan? Tapi kalau ziarah tu jarang-jarang, maksud ziarah, ada orang dia suka orang ziarah dia kerap. Ada orang dia kerap sangat kawan tu mai. Sampai dia tak boleh nak buat kerja apa. Umpamanya. Kan? Pagi mai, petang mai, tengah hari mai. Kan? Jadi Arab kata dia kalau jarang tu menambahkan sayang. Itu asal pepatah Arab. Namun di dalam riwayat-riwayat, diriwayatkan oleh Ibn Hibban seperti dia sebut ni betul. Tapi semuanya tidak melalui sanad yang sahih. Jadi ia kekal sebagai satu kata-kata saja, ia bukan hadis. Dia bukan hadis. Yang penting, masalah ziarah ni tak kaitan dengan ni. Kalau orang tu suka kita ziarah, setiap hari pun kita pergi dia suka, tak apa lah. Kalau orang tu tak suka kita ziarah, 10 tahun sehari pun dia tak suka, kita nak buat macam mana? Cuma pepatah Arab ni dia kata jangan pi kerap sangat, pi bagi jarang sikit. Bila pi jarang sikit, adalah orang sayang sikit. Itu orang Arab kata. Tapi kita misalnya kawan kita, Aisyah kata, Nabi boleh katakan setiap hari datang kepada rumah Abu Bakar. Semasa duk bincang dakwah. Jadi, tiap-tiap hari dia tengok Nabi datang. Tiap-tiap hari dia tengok bapak dia jumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau tiap-tiap hari nak ajak pergi minum kopi, mungkinlah. Tambah tiap-tiap hari ajak pergi belanja makan. Dia seorang pula yang bayang, dia tak bayang lagi lah. Itu cerita lain lah. Ini, orang ada urusan. Jadi pepatah-pepatah ni, macam tu lah. Bukan semua pepatah yang kita pakai. Dia kata apa? Biar mati anak, jangan mati adat. Macam tu lah. Adat jangan mati, biar anak mati. Tapi kalau anak pun mati, tak ada siapa dah nak amal adat tu. Macam tu lah. Pepatah ni ada sudut. Setengah orang ni dia pegang kepada adat dan kata-kata ni sampai terikat sangat. Itu orang buat. Yang kita terikat ni ialah qala Allah dan qala Rasul. Ya Allah dan Rasul kata.